Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan temu ramah hari ini, izinkan saya menerangkan sedikit tentang Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan gugusan pulau kecil terumbu, karang dan benteng pasir yang terletak di Laut Cina Selatan. Walaupun kebanyakan tidak berpenghuni, kawasan ini memiliki kepentingan yang sangat besar dari sudut ekonomi, keselamatan dan geopolitik. Cina Selatan merupakan antara laluan perdagangan tersibuk di dunia. Selain itu, kawasan ini juga kaya dengan sumber minyak, gas asli dan hasil perikanan. Oleh sebab itu, beberapa negara termasuk Malaysia menutup sebahagian kawasan di Spratly berdasarkan zona ekonomi eksklusif iaitu ZEE dan undang-undang antarabangsa. Namun, tentang bertindak antara negara-negara terlibat menjadikan isu ini sensitif dan berpotensi menimbulkan ketegangan serantau. Untuk mendapatkan pandangan rakyat tentang isu ini, saya telah menemu ramah seorang orang awam. Hari ini saya bersama dengan awam kita iaitu Cik Mimi. Terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini. Saya telah mendengar sedikit penerangan tadi. Apakah pandangan Cik tentang isu Kepulauan Spratly ini? Dan di hadapan pada pandangan saya, sahabat yang ramai, kelihatan jauh dari Ratu Mimi kehidupan lebih harian, kesannya tetap dirasai rakyat. tiga jemaah haji dalam peristiwa Hajjatul Wada. Jika Haji melakukan Muhammad tinggal kesepakatan, sallallahu harga alaihi minyak boleh wasallam. meningkat dan kos Di pengangkutan mana di dalam Hajjatul Wada ini, harga barang di pasaran Nabi tempatan kita boleh naik. banyak mengambil Selain peluang kawasan untuk tersebut kaya menyampaikan dengan khutbah. sumber perikanan. Jika nelayan Bukan tempatan sahaja merasa tidak khutbah wajib selamat untuk turun ke laut, dalam peristiwa pendapatan Arafah. mereka akan terjejas. Bilang Ini akan memberi Zulhijjah, kesan kepada ekonomi itu keluarga dan separuhlah khutbatul wada, khutbah selamat tinggal Nabi Jadi, sallallahu alaihi adakah wasallam. Cik melihat isu ini sebagai ancaman Disampaikan keselamatan di negara Wadi kita? Namirah. sikit. Hari ini jadi Saya masjid melihatnya sebagai Masjid Namirah. satu potensi ancaman Padanan tidak diurus di dengan baik. antara Kehadiran Mina kapal dan tentera asing dan pembina Arafah. pulau buatan boleh kesegangan. ataupun Jika tanah berlaku halal, salah faham atau tanah insidensial, tanah ia boleh haram menjadi dengan peristiwa tanah halal besar. Arab. Namun setakat ini, Malaysia mengambil pendekatan Tetapi berhati juga dan Nabi tidak menyampaikan bertutur secara ucapan terbuka. banyak di Adalah sesuatu yang Musdalifah, baik kerana terutamanya di kekurangan Mina. dan penyelesaiannya Kerana terbaik. Mina ini lama. Jadi, pada Dalam pandangan Quran Cik, menyebut adakah Malaysia faman sudah mengambil langkah ta'ajjala fi yang kedua? yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Mempertahankan hak berdasarkan Sesiapa yang nak cepat seperti konvensi duduk 2 hari saja di Mina, melakukan nafar awal, atau United masa Nations dibolehkan Convention dia on the keluar Law pada hari ke-12. Dia berada di yang situ memberi pada hak hari kepada negara pantai 10 untuk belas mengurus ekonomi eksklusif. 12. Dalam masa yang sama, Malaysia aktif dalam kerjasama serantau melalui ASEAN untuk memastikan dialog berterusan Ataupun dia duduk 3 hari sampai hari ke-13. supaya hubungan Faman perdagangan ta'akhkhara dan fala kestabilan ithma serantau tidak terjejas. Siapa yang nak duduk lama lewat Bagaimana 2 pula nafar dari tadi, sudut maka alam dia boleh. kita? Okey. Nabi kita Isu ini juga memberi kesan kepada pelakuannya, sekitar pembinaan dia hidup pulau tiga hari. Kuantan dan aktiviti ketentuan maka lama dia di Mina bermabit. haram serta Ini dah awal tadi semangat Mina. jika ekosistem rosak Mina ini berdialog, masa yang lama pernah mencipta dialog secara besar. kawasan ini perlu Di sinilah awal dengan siasat haji. pelestarian kan hanya Al-Hajju siasatan. Baiklah, jadi kita sebagai rakyat Malaysia, apakah harapan terhadap masa depan isu ini? berhimpun di satu tempat, saya berharap semua mesti ada perencanaan jalan dengan tanpa tempatan manusia. amanan lebih Dari segi kedaerahannya, warna kulitnya, bahasanya, budayanya. berpegang kepada Duduk di lembah Tengkit Mina. dan tidak memihak secara Haji ni Mina lah. Dan perubik haji pun sebagai pergi rakyat, Mina. kita juga perlu Mekah luar jugalah. kedaulatan negara Tapi yang menyebabkan perlu tak banyak ni kalau Mina. 3 hari, 2 hari. Terima kasih Cik Mimi atas Orang yang ada tema pergi Mina, dapatlah tu. Daripada temu ramah ini, Lebih, kita tak dapat mampu. memahami Ahli bahawa tanggung oleh Mina. Kepulauan Spratly bukan sekadar Walaupun macam-macam istihad dan tapi berikan keselamatan peluang dan ekonomi Mina. Mina dalam je keadaan mungkin pasukan luar rakyat Mina. Malaysia.
Jadi, Orang Melayu semoga pembahasan ini memberi duduk di kesedaran mana kepada pun. kita semua tentang Sebenarnya di luar pentingnya punya. mempertahankan kedaulatan negara Kena tembus melalui lawang. pendekatan yang Tapi bijaksana dan ijtihad. aman. Sekian, terima Ulama kasih. engkau dan lainnya menerima. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membawa anda memahami satu isu yang sering menjadi perhatian dunia, iaitu Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Secara fizikalnya, Kepulauan Spratly hanyalah gugusan pulau yang kecil, terumbu karang dan beting pasir yang kebanyakannya tidak berpenghuni. Jika dilihat pada peta, ia mungkin kelihatan tidak signifikan. Namun hakikatnya, kawasan ini mempunyai nilai geopolitik dan ekonomi yang sangat besar. Pertama sekali, dari sudut kedudukan geostrategik, Spratly terletak di tengah laluan yang menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Ini bermaksud kapal dagang dari Timur Tengah ke Jepun, Korea Selatan dan China perlu melalui Laut Cina Selatan. Hampir 30% perdagangan ini, dunia bergerak melalui laluan ini setiap tahun. Jika berlaku konflik di kawasan ini, kesannya boleh dirasai di seluruh dunia melalui kenaikan harga minyak dan barangan. Kedua pula ialah kawasan ini kaya dengan sumber asli. Terdapat anggaran bahawa Laut Cina Selatan menyimpan rezerv minyak dan gas yang besar. Selain itu, perairannya juga menjadi kawasan yang perikanan penting yang membekalkan sumber makanan kepada jutaan penduduk serantau. Tidak hairanlah banyak negara menuntut kawasan ini seperti Malaysia, China, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan masing-masing mempunyai tuntutan tersendiri berdasarkan sejarah peta lama dan zon ekonomi eksklusif. Bagi Malaysia, tuntutan adalah berdasarkan prinsip 200 batu nautika zon ekonomi eksklusif seperti yang diperuntukkan dalam Undang-Undang Laut Antarabangsa. Namun isu ini bukan sekadar tentang minyak atau ikan. Ia menyentuh soal kedaulatan dan maruah negara. Mengawal wilayah bermaksud melindungi kepentingan nasional serta keselamatan perairan sendiri. Secara keseluruhannya, Kepulauan Spratly ini membuktikan bahawa wilayah kecil boleh memberi kesan yang besar kepada kestabilan ekonomi dan politik global. Isu ini bukan sekadar konflik sempadan, tetapi isu yang berkait rapat dengan masa depan rantau Asia Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kita pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam isu Kepulauan Spratly serta pendekatan yang diambil bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Iaitu cabaran pertama. Cabaran pertama ialah tuntutan bertindih dengan kuasa besar seperti China. China telah membina pulau buatan serta kemudahan ketenteraan di beberapa kawasan yang turut dituntut negara lain. Situasi ini mewujudkan ketegangan dan meningkatkan risiko salah faham ketenteraan. Cabaran kedua ialah ketidakseimbangan kekuatan tentera. Malaysia mempunyai kapasiti pertahanan yang sederhana berbanding kuasa besar. Oleh itu, pendekatan konfrontasi terbuka bukanlah pilihan yang bijak. Cabaran ketiga ialah tekanan diplomatik dan ekonomi. China merupakan antara rakan dagang terbesar Malaysia. Sekiranya hubungan menjadi tegang, perdagangan dan pelaburan boleh terjejas. Selain itu, terdapat juga cabaran alam sekitar. Aktiviti pembinaan pulau, buatan dan kehadiran ketenteraan boleh merosakkan ekosistem mari serta menjejaskan sumber rezeki nelayan tempatan. Justru itu, Malaysia memilih pendekatan seimbang. Malaysia berpegang kepada Konvensyen Undang-Undang Laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang memberi hak kepada negara pantai untuk mengurus zon ekonomi eksklusif. Dalam masa yang sama, Malaysia mengamalkan diplomasi aktif melalui platform seperti ASEAN. Rundingan dua hala dan dialog serantau diteruskan bagi mengelakkan konflik terbuka. Pendekatan Malaysia jelas iaitu mempertahankan hak tanpa mencetuskan peperangan. Ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan diplomasi lebih berkesan berbanding kekuatan semata-mata. Isu Spratly mengajar kita bahawa keamanan serantau memerlukan kesabaran, strategi dan kerjasama antarabangsa. Hai semua, selamat datang ke podcast kami pada hari ini. Terima kasih kerana terus setia mengikuti pembicaraan bersama kami. Saya selaku host pada rancangan kali ini
nama Ibadah Nurul Syawati Syahra Juzairi dan hari ini saya bersama dua panel jemputan. Sila perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Nur Aina Sunawati Rosli. Saya selaku panel pertama. Dan nama saya Nur Prasha Bekti Marasli selaku panel kedua. Terima kasih. Episod kali ini akan membincangkan isu yang sangat penting, bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi juga bagi kestabilan serantau dan global, iaitu isu Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Walaupun Kepulauan Spratly ini terdiri daripada pulau-pulau yang kecil, terumbu karang dan beting pasir yang kebanyakan yang tidak berpenghuni, kawasan ini memiliki kepentingan yang sangat besar dari sudut geopolitik, ekonomi, keselamatan dan kedaulatan negara. Hari ini kita akan kupas faktor kepentingan, cabaran yang dihadapi Malaysia, implikasi jika isu ini tidak diurus dengan baik serta pendekatan Malaysia dalam menangani isu ini secara aman dan berhemah. Jadi, Kepulauan Spratly ini adalah salah satu gugusan pulau dan terumbu yang paling terkenal yang menjadi isu kedudukan berdiri di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly ini dia menjadi rebutan Malaysia, China, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan. Malaysia menuntut beberapa pulau berdasarkan zon ekonomi eksklusif atau lebih dikenali sebagai ZEE dan bukti sejarah penemuan manakala negara lain menggunakan peta lama, dokumen sejarah dan kepentingan strategik masing-masing. Selain itu, Laut Cina Selatan adalah dalam perdagangan global yang sangat kritikal. Hampir 30% perdagangan dunia melalui kawasan ini termasuk minyak, gas, barangan elektronik dan komoditi utama. Contohnya minyak dan Teluk Parsi ke Asia Timur melalui laluan ini setiap hari. Dan jika berlaku gangguan, harga minyak dan kos pengangkutan boleh meningkat. Sudah itu semua tidak sabarkan untuk kupas sedikit sebanyak tentang Kepulauan Spratly. Jadi, soalan pertama, sebanyak-banyak faktor yang saya sebutkan tadi, saya ingin bertanya, apakah lagi faktor yang menjadikan Kepulauan Spratly ini begitu penting di Malaysia? Faktor-faktor yang menjadikan Kepulauan Spratly ini begitu penting adalah kedudukan geostrategiknya. Kepulauan Spratly ini dia terletak di laluan strategik yang menghubungkan lautan Hindi dan lautan Pasifik. Kawasan ini membolehkan negara yang menguasai Kepulauan Spratly ini memantau pergerakan kapal perdagangan dan ketenteraan. Jadi, pulau-pulau ini boleh dijadikan pangkalan radar, menara komunikasi dan stesen pemantauan udara. Penguasaan ini juga memberi kelebihan diplomatik pada setiap negara kerana negara yang mengawal Kepulauan Spratly ini akan berpotensi mempengaruhi keputusan strategik di rantau Asia Pasifik. Laut Cina, bagi saya pula, dalam perdagangan global juga memainkan peranan kerana Laut Cina Selatan merupakan dalam perdagangan utama dunia. Dianggarkan hampir 30% perdagangan global melalui kawasan ini setiap tahun. Jadi ini termasuk dalam penghantaran minyak, penghantaran minyak mentah, gas asli, elektronik, barang mentah dan makanan. Sebagai contohnya, minyak daripada Teluk Parsi daripada Ipoh ke Jepun sebagai contoh, minyak dari Teluk Parsi ke Jepun, Korea Selatan dan China melalui laluan ini. Sekiranya berlaku konflik atau sekapan, ia boleh meningkatkan kos logistik dan harga barangan global. Okay, saya ingin menyentuh faktor yang ketiga, iaitu sumber asli dan ekonomi. Kawasan Kepulauan Spratly ini dikaya dengan sumber minyak, gas asli dan perikanan. Potensi sumber tenaga di Laut Cina Selatan ini dianggarkan mencecah puluhan bilion ton minyak. Selain itu, kawasan perairan Spratly ini subur dengan ikan bernilai tinggi seperti tuna, kerapu dan udang. Jadi, ikan-ikan yang bernilai tinggi ini menjadi sumber pendapatan dan makanan penting kepada jutaan rakyat di negara-negara jiran. Kepulauan Spratly ini juga menyentuh maruah dan imej negara. Kegagalan memperkenalkan tuntutan boleh dilihat sebagai kelemahan dalam melindungi kepentingan nasional. Manakala kejayaan mempertahankan kawasan ini menunjukkan kekuatan diplomasi dan kedaulatan.
Malaysia di peringkat antarabangsa. Wah. Okay. Terima kasih Ain dan Manisha atas penerangan sebentar saja tadi. Terlalu banyak idea yang mereka curahkan. Jadi sekarang saya tanya tentang apakah pendapat mereka tentang satu soalan ini, iaitu apakah cabaran terbesar Malaysia dalam menguruskan isu-isu ini? Okey, saya akan menyebut dulu. Cabaran pertama Malaysia dalam mengurus isu ini adalah tuntutan bertindih dengan kuasa-kuasa besar. Tuntutan bertindih dengan kuasa-kuasa besar seperti China telah membina pulau buatan dan kemudahan ketenteraan di kawasan Sepadi. Jadi, Malaysia perlu berhati-hati supaya tindakan mempertahankan kedaulatan tidak disalah tafsir sebagai provokasi yang boleh meningkatkan ketegangan antara Malaysia dengan China. Selain itu, Malaysia juga mempunyai ketenteraan yang lebih kecil berbanding China dan beberapa negara lain. Oleh itu, pendekatan ketenteraan agresif bukan pilihan terbaik kerana boleh memudahkan kepada konflik-konflik yang secara terbuka. Malaysia perlu mengamalkan pertahanan defensif yang dikombinasikan dengan diplomasi. Yang ketiga, cabaran yang ketiga adalah kekangan undang-undang antarabangsa. Walaupun UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pandai, penguasaannya bergantung kepada kerjasama negara-negara lain. Tiada mekanisme paksaan yang benar-benar berkesan. Ia menyebabkan Malaysia, iaitu negara kita, untuk menegakkan tuntutan kepulauan Sepadi ini sepenuhnya tanpa sokongan diplomatik antarabangsa. Bagi pemahaman saya pula, Malaysia perlu menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan perdagangan. China adalah rakan dagang utama Malaysia. Sekiranya ketegangan meningkat, maka pelaburan, perdagangan dan kestabilan ekonomi domestik boleh terjejas. Jadi, saya akan menyentuh cabaran yang terakhir, iaitu isu sosial dan alam sekitar. Aktiviti ketenteraan dan pembinaan pulau buatan boleh menjejaskan ekosistem marin. Selain itu, ketegangan menyebabkan nelayan tempatan takut untuk turun ke laut dan boleh menjejaskan pendapatan mereka dan kehidupan mereka untuk mencari sumber-sumber makanan pada harian. Cabaran ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara kedaulatan dan kelestarian negara. Terima kasih kepada Ain dan Falisha atas penerangan sebentar itu saja tadi. Baiklah, menurut apa yang Ain dan Falisha katakan sebentar tadi tentang cabaran Malaysia, jadi sekarang saya ingin bertanyakan, apakah implikasi yang akan berlaku jika isu ini tidak ditangani dengan baik? Okey, baiklah, sekarang saya dan Falisha akan sentuh implikasi jika isu kepulauan Sepadi ini tidak diurus dengan baik. Yang pertama, implikasi keselamatan negara. Ketegangan antara negara-negara boleh menyebabkan pertembungan kapal, insiden ketenteraan atau pencerobohan udara. Konflik kecil boleh berkembang menjadi lebih besar sekiranya tidak dikawal dan boleh memberi ancaman ke keselamatan serantau negara. Saya bersetuju dengan pendapat Ain, tapi pada pemahaman saya, gangguan perdagangan dan perikanan boleh meningkatkan kos logistik, harga barangan dan menjejaskan ekonomi domestik kita. Kehilangan akses apabila sumber minyak, gas dan ikan yang bernilai tinggi memberi kesan dalam jangka masa yang panjang kepada pendapatan negara. Okey. Yang ketiga adalah implikasi sosial. Nelayan tempatan mungkin mereka enggan keluar ke laut kerana risiko keselamatan. Seperti yang saya sentuh sebentar tadi tentang implikasi keselamatan yang kurang selamat untuk nelayan ke laut. Jadi, ia boleh menyebabkan nelayan-nelayan hilang pendapatan, tekanan hidup, masalah sosial di pesisir dan mungkin menyebabkan mereka kekurangan sumber makanan harian mereka. Selain daripada implikasi sosial juga, ia juga menyebabkan implikasi politik dan diplomatik. Sebagai contoh, kegagalan mengurus isu ini boleh menjejaskan imej Malaysia di peringkat antarabangsa dan dapat mengurangkan kredibiliti negara dalam kerjasama semasa serantau melalui ASEAN. Okey, jadi implikasi yang terakhir ialah implikasi jangka panjang.
sekiranya konflik ini berterusan, dia boleh menjejaskan peluang pembangunan bersama dan kerjasama ekonomi di rantau dan sekaligus merugikan semua pihak yang terlibat. Sebab kita Kepulauan Sepat ini kita dah bergaduh dengan negara-negara besar dan ia mungkin boleh merugikan negara kita sendiri sekiranya berlaku ketegangan antara negara-negara besar. Saya setuju dengan apa yang mereka katakan sebentar saja tadi. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baiklah, soalan yang seterusnya. Saya ingin bertanyakan pendapat mereka tentang apakah cara bagaimana Malaysia menangani isu ini dengan berkesan. Bagaimana Malaysia mengurus isu ini dengan berkesan? Yang pertama, Malaysia dia mengamalkan pendekatan seimbang antara pertahanan dan diplomasi. Kehadiran kenderaan di kawasan Sepat ini bukan bertujuan pemantauan dan pengawasan, bukan provokasi. Pangkalan kecil dan menara komunikasi dibina untuk memantau ZEE Malaysia. Malaysia juga aktif dalam forum ASEAN dan berundingan dua hala. Komunikasi berterusan ini penting kerana ia dapat menekan daripada berlakunya salah faham antara dua pihak. Ia juga boleh membolehkan aktiviti nelayan dikawal dengan selamat dan mengekalkan hubungan diplomatik dengan negara jiran. Ini juga memberikan impak yang baik agar tidak berlakunya pergaduhan besar di negara Malaysia ini. Saya perhatikan idea mereka itu menarik dah juga. Jadi saya ingin menyatakan kalau Malaysia nak ambil daripada idea mereka pun boleh juga sebagai impak yang positif. Baiklah, sekarang saya ingin bertanyakan kamu berdua contoh situasi nyata yang menunjukkan keberkesanan pendekatan ini. Yang pertama, pada 2016, beberapa kapal nelayan Malaysia dan Vietnam beroperasi berhampiran ke Pulau Sepat ini. Kapal tentera laut Malaysia memantau kawasan tersebut, tetapi melalui komunikasi radio dan rundingan, tiada insiden apa-apa berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahawa pengawasan fizikal ditambah diplomasi dapat menyelesaikan isu ini secara aman. Jadi, kedaulatan negara kita dapat dipertahankan dengan kebijaksanaan, bukan kekuatan semata-mata. Kesimpulannya, pendekatan seimbang antara pertahanan dan diplomasi amat penting untuk mengelakkan konflik antara negara. Selain itu, Malaysia juga aktif dalam forum ASEAN untuk membincangkan keselamatan maritim. Dialog ini boleh membolehkan negara serantau memahami kedudukan masing-masing dan mengelakkan daripada berlakunya salah tafsir yang boleh menyebabkan ketegangan yang besar berlaku. Kerjasama antara bangsa dan dialog adalah kunci kepada keamanan serantau. Jadi penyelesaian aman dan perundingan berterusan lebih efektif daripada tindakan ketenteraan. Baiklah, setelah apa yang kita bincangkan yang banyak-banyak tadi, saya ingin mereka simpulkan pengajaran apa yang utama setelah isu ini ditangani dengan baik. Pengajaran utama daripada isu Kepulauan Sepat ini adalah kedaulatan negara dapat dipertahankan dengan kebijaksanaan masing-masing. Bukan semata-mata mereka menguatkan ketenteraan, memperkukuhkan senjata-senjata mereka. Pendekatan seimbang antara pertahanan dan diplomasi ini amat penting untuk mengelakkan konflik antara negara. Dengan kebijaksanaan Perdana Menteri daripada setiap negara, ia dapat mewujudkan satu pendekatan yang seimbang kerana mereka ini telah dikumpul dan dapat membincangkan untuk menyelesaikan isu Kepulauan Sepat ini dengan terbaik. Selain itu, kerjasama antara bangsa dan dialog sangat penting kerana keamanan serantau hanya dapat dicapai melalui persefahaman, perundingan dan penyelesaian aman. Ini yang membolehkan pengajaran kepada negara-negara luar agar mereka dapat menyelesaikan masalah dengan rasional dan tidak berlakunya pergaduhan antara pihak. Saya setuju dengan pengajaran yang mereka kemukakan sebentar saja tadi, dan saya harap pengajaran itu memberi impak yang terbaik kepada audiens sekaligus dapat meningkatkan keamanan negara. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung rancangan.
saya ingin simpulkan sedikit sebanyak tentang podcast kita pada hari ini. Kesimpulannya, Kepulauan Spratly ini menunjukkan bahawa isu wilayah kecil boleh memberi kesan yang sangat besar terhadap keselamatan, ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Pengurusan ini juga memerlukan kebijaksanaan, kesabaran dan komitmen terhadap diplomasi dan keamanan. Malaysia memilih jalan diplomasi dan pertahanan yang seimbang untuk mengekalkan kestabilan negara dalam dan tahu. Baiklah, sekarang ada sedikit persoalan atau apa-apa yang boleh tambah. Bagi saya sudah tiada apa-apa untuk ditambah. Untuk sementara itu saja. Dan bagi saya pula tiada yang boleh ditambah lagi. Cukup ini saja. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada panel-panel kita dan para pendengar yang mengikuti podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Semoga pembincangan ini memberikan kefahaman yang lebih jelas tentang kepentingan dan cabaran Kepulauan Spratly. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.